Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung bincang soalan UPKK dalam subjek ibadah. Okey, kita akan tengok contoh-contoh soalan, bentuk soalan UPKK untuk subjek ibadah ni. Okey, subjek ibadah kita ada 4 bahagian, iaitu soalan bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Okey, kita tengok kepada soalan bahagian A. Soalan bahagian A ini adalah soalan berbentuk macam-macam bentuk dia boleh jadi. Mungkin suaikan, mungkin isi tempat kosong, mungkin gariskan. Dia mana-mana soalan yang mudah berkaitan dengan perkara asas dalam subjek ibadah. Contohnya, okey, soalan yang pertama, kita tengok garis jawapan yang betul. Okey, dia kata garis jawapan yang betul. Nombor 1, anggota wajib wuduk. Anggota wajib wuduk. Okey, tangan hingga siku atau pergelangan tangan. Tangan hingga siku atau pergelangan tangan. Jawapannya adalah tangan hingga siku. Okey, anggota wajib wuduk ni termasuk juga dalam rukun wuduk. Okey, anggota wajib wuduk termasuk juga dalam rukun wuduk. Maksudnya, dalam berwuduk kita ada 6 rukun wuduk, iaitu niat, basuh muka, basuh tangan hingga siku, menyapu kepala dan basuh kaki. Kemudian yang keenamnya adalah tertib. Okey, itu anggota, dan tangan hingga siku adalah anggota wajib wuduk. Kalau pergelangan tangan tu adalah anggota sunat wuduk. Okey, sebab sebelum kita basuh tangan hingga siku, kita ada buat beberapa perkara sunat, iaitu kita basuh pergelangan tangan dulu, kemudian kita berkumur, masuk air ke hidung dan sebagainya. Itu adalah anggota sunat wuduk. Tetapi soalan dia adalah anggota wajib wuduk. So jawapan dia adalah tangan hingga siku. Okey, soalan yang kedua, membasuh muka adalah anggota sunat wuduk ataupun rukun wuduk. Dia pusing je. Okey, membasuh muka. Tadi kita sebut anggota wajib wuduk sama dengan rukun wuduk. So membasuh muka ni adalah rukun wuduk. Okey, kalau orang dulu-dulu, dia pesan cara nak hafal rukun wuduk ni adalah dengan cara 4 basah 2 kering. Maksudnya rukun wuduk tu ada 6. Niat dan tertib adalah kering. Yang perlu dibasuh hanya 4 anggota sahaja, iaitu membasuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala dan basuh kaki. Okey, itu anggota wajib wuduk ataupun rukun wuduk. Okey, kemudian soalan seterusnya, jawab semua soalan. Soalan 1, nyatakan cara menyucikan hadas kecil. Nyatakan cara menyucikan hadas kecil. Okey, jawapannya adalah dengan cara wuduk ataupun berwuduk. Cara menyucikan hadas kecil, macam kita perkara tu membatalkan wuduk, maka kita nak bersuci dengan hadas kecil ni, kena ambil wuduk semula. Okey. Boleh macam kencing, berak, muntah dan sebagainya tu perkara yang membatalkan wuduk dan termasuk dalam hadas kecil. Nak menyucikan diri daripada hadas kecil adalah dengan cara wuduk. Okey, yang kedua, nyatakan cara menyucikan diri daripada hadas besar. Okey, dengan cara mandi wajib. Mandi wajib ni antara hadas besar, apabila kita keluar mani ataupun haid, nifas, wiladah. Okey, kena nak menyucikan diri adalah dengan cara mandi wajib. Okey. Next, nomborkan rukun wuduk dengan betul. Tadi pun kita dah kira. Rukun wuduk tu ada 6 perkara. Yang pertama adalah kena nomborkan. Okey, membasuh tangan hingga siku ni nombor 3. Niat nombor 1. Membasuh muka adalah nombor 2. Membasuh sebahagian kepala adalah rukun yang keempat. Kemudian
Tertib adalah rukun yang terakhir, 6. Dan membasuh kaki adalah rukun yang kelima. So, kena niat, kemudian basuh muka, membasuh tangan hingga siku, membasuh sebahagian kepala, membasuh kaki dan tertib. Okey, ini turutan rukun wudu. Okey, seterusnya kita masuk ke soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni adalah soalan aneka pilihan yang mana ada satu soalan dan 4 pilihan jawapan alif, ba, jim, dal dan kita perlu bulatkan jawapan yang paling tepat. Okey. Arahan soalannya adalah bulatkan jawapan yang betul. Okey. Nombor 1, apakah perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dan besar? Apakah perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dan besar? Alif, zikir, ba, berdoa, jim, tawaf, dal, berwudu. Jawapannya adalah tawaf. Okey, perkara ni maksudnya juga adalah apakah ibadat yang dilarang ketika berhadas kecil dan besar. So, kalau berzikir tak ada masalah. Boleh berzikir kalau kita berhadas kecil ataupun berhadas besar. Contohnya kita nak bertakbir ke, kita nak bertahmid ke, kita nak menyebut la ilaha illallah, subhanallah tu boleh. Tak ada masalah. Kalau berdoa pun, kalau kita berada dalam keadaan hadas kecil ataupun berhadas besar, tak salah untuk kita berdoa, masih boleh berdoa. Berwuduk boleh, sekiranya kita berhadas kecil, maka kita berwuduklah untuk mencucikan diri, tak ada masalah. Tapi kalau kita berhadas kecil ataupun berhadas besar, kemudian kita nak buat ibadah tawaf, tak boleh. Sama juga dengan solat ataupun membaca Al-Quran, tak boleh. Perkara yang dilarang ketika berhadas kecil ataupun berhadas besar. Jawapannya tawaf. Soalan yang kedua, apakah tanda baligh bagi perempuan? Apakah tanda baligh bagi perempuan? Alif, tinggi bertambah. Ba, suka berhias. Jim, keluar darah haid. Dal, keluar darah nifas. Okey, kebiasaannya, tanda awal baligh bagi perempuan ialah keluar darah haid. Okey, Jim jawapan dia. So, apabila seseorang perempuan sampai kepada tempoh matang umurnya, maka dia akan keluar darah haid bermula daripada tahap kesihatan seseorang perempuan itu. Okey, contohnya seawal 9 tahun dah ada orang perempuan yang datang haid. Okey. Nah. Seterusnya nombor 3. Antara berikut adalah bilangan membolehkan solat secara berjemaah kecuali. Dia kata bilangan membolehkan solat secara berjemaah kecuali. Maksudnya kita kena tengok yang mana yang tak boleh nak berjemaah. Okey, alif seorang, ba 2 orang, jim 10 orang, dal 40 orang. Okey, soalan ni termasuk dalam soalan-soalan yang senang lah. Dia kata berikut adalah bilangan membolehkan solat secara berjemaah kecuali seorang lah jawapan dia. Sebab kalau solat seorang diri, kita panggil solat seorang diri dah. Kita tak panggil berjemaah. Tapi solat berjemaah boleh dilakukan minimum 2 orang. Seorang imam dan seorang makmum. Apatah lagi kalau 10 ke 40 orang lagilah boleh. Okey. Nombor 4. Solat Jumaat dilakukan pada waktu alif, subuh, ba, zuhur, jim, asar, dal, maghrib. Solat Jumaat dilakukan pada waktu zuhur dan pada hari Jumaat. Okey. Nombor 5. Memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat merupakan pengertian bagi apa? Alif, jamak takhir, ba, qasar, jim, jamak takdim, dal, jamak. Okey, memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat merupakan pengertian bagi qasar. Qasar tu maksudnya memendekkan. Next, nombor 6. Antara berikut, yang manakah bukan hikmah rukhsah dalam solat? Bukan hikmah rukhsah dalam solat. Rukhsah ni maksudnya keringanan yang diberikan ketika dalam solat. Orang yang tak boleh solat secara berdiri, boleh solat
sambil dengan cara duduk, baring mengiring, baring menelentang dan sebagainya. So dia tanya kat sini bukan hikmah. Yang bukan hikmah adalah kita tengok kalau nombor 1 menunjukkan Islam agama yang mudah. Nombor 2 membuktikan Allah benci akan hamba-Nya. Nombor 3 menunjukkan solat itu satu kelemahan dalam Islam. Nombor 4 umat Islam dapat menunaikan kewajipan dalam sebarang keadaan. So kalau kita tengok alif dan 1 dan 4 tu adalah hikmah rukhsah dalam solat, tetapi 2 dan 3 bukan rukhsah dalam solat. Keringanan yang Allah beri bukannya Allah benci kepada hamba-Nya dan bukan juga menunjukkan solat tu satu kelemahan dalam Islam. So itulah jawapan dia, 2 dan 3. So jawapan kat sini adalah dal, 2 dan 3. Okey. Soalan yang ketujuh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalil di atas mengenai apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu semua untuk berpuasa. So dalil di atas adalah mengenai puasa. Jim jawapan dia. Bukan solat fardu, bukan solat sunat dan bukan juga hadas. Okey? Tentang berpuasa. As-siyam tu, perkataan as-siyam tu bermaksud puasa. Nombor 8 berikut adalah nama-nama solat fardu kecuali. Okey, yang ni kena cari yang bukan nama-nama solat fardu. Alif, witir, ba, subuh, jim, zuhur, dal, maghrib. Yang bukan nama solat fardu adalah witir. Okey, sebab witir adalah solat sunat. Nombor 9, bilangan takbir rakaat pertama ketika solat sunat 2 hari raya ialah berapa bilangan takbir solat rakaat pertama ketika kita solat sunat 2 hari raya? 2, 4, 5 ataupun 7? Jawapannya adalah 7. Okey, dalam solat sunat hari raya ni dia ada perbezaan sedikit daripada solat-solat biasa, iaitu dia ada rakaat pertama ada 7 kali takbir dan rakaat yang kedua ada 5 kali takbir. Okey, di setiap takbir yang 7 itu kita selang-selikan dengan kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kita pun Allahu akbar. Baca lagi tasbih tu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita pun bertakbir Allahu akbar. 7 kali takbir dan 6 kali bacaan tasbih. Okey, untuk rakaat pertama dalam solat sunat 2 hari raya. Okey, soalan nombor 10, syarat sah solat Jumaat ialah berjemaah, bermastautin, merdeka dan berakal. Syarat sah solat Jumaat ni adalah berjemaah. So, kalau tidak secara berjemaah, solat Jumaat itu tidak sah. Tak boleh nak solat seorang-seorang. Okey, solat Jumaat. Syarat sah ni adalah perlakuan sekiranya kita dah pun solat. Kalau syarat wajib sebelum solat, ya bermastautin, merdeka, berakal tu solat syarat wajib solat Jumaat. Kalau syarat sah solat Jumaat adalah berjemaah. Okey. Kemudian kita tengok kepada soalan bahagian C, objektif pelbagai bentuk, mungkin dia soalan suaikan, gariskan, isi tempat kosong, betul salah, right pangkah dan sebagainya. So kita tengok contoh-contoh soalannya. Okey, soalan yang pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia dah bagi kepada kita 5 soalan dan 5 pilihan jawapan, iaitu wajib, zuhur, doa, khutbah dan khatib. Okey, soalan 1, membaca. Membaca apa? Merupakan salah satu daripada rukun khutbah. Jawapannya ialah membaca doa. Okey, membaca doa merupakan salah satu daripada rukun khutbah. Doa ni biasanya dalam khutbah yang kedua. Okey. Nombor 2, kita dituntut mendengar. Dengar apa? Sebelum menunaikan solat Jumaat. Kita dituntut mendengar khutbah sebelum menunaikan solat Jumaat. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan dalam waktu
Zuhur. Okey, hukum menunaikan solat Jumaat ke atas setiap lelaki mukallaf ialah wajib. Gelaran bagi pembaca khutbah dalam solat Jumaat ialah khatib. Okey, nama orang yang membaca khutbah ketika solat Jumaat itu adalah dipanggil khatib. Okey. Soalan seterusnya. Suaikan pernyataan berikut. So, dekat sini kita nak tengok sama ada perkara-perkara nombor 1 hingga 5 tu kita kena pilih sunat ab'ad ataupun sunat hayat. Sunat ab'ad tu kalau sekiranya kita tertinggal, kita disunatkan juga untuk sujud sahwi selepas kita membaca tahiyat akhir. Dan kalau sunat hayat pula adalah perkara sunat dalam solat yang sekiranya kita tertinggal, tak buat perkara tersebut, maka kita tak perlu sujud sahwi. Okey, kalau kata doa iftitah. Okey, doa iftitah ni sunat ab'ad ataupun sunat hayat? Jawapannya ialah sunat hayat. Kalau tak ingat nak baca doa iftitah, tak perlu sujud sahwi. Kemudian duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Membaca doa kunut sunat ab'ad. Membaca tahiyat awal sunat ab'ad. Memberi salam yang kedua adalah sunat hayat. Okey. Inilah perkara-perkara sunat ab'ad dan sunat hayat. Di antaranya banyak lagi, tapi untuk soalan ni ada 5 perkara. Doa iftitah adalah sunat hayat dan memberi salam kedua juga adalah sunat hayat. Duduk tahiyat awal sunat ab'ad, membaca doa kunut sunat ab'ad dan membaca tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Okey, kemudian tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Okey, soalan macam ni awak perlu tulis perkataan betul dan perkataan salah dalam tulisan jawi di dalam kotak kosong yang telah disediakan. Kalau soalan suruh tulis betul atau salah, jangan cuba-cuba untuk awak write pangkah saja. Salah Okey, nombor 1, solat jamak takdim perlu dilakukan mengikut turutan waktu solat. Jawapannya okey, betul. Solat jamak takdim. Jamak takdim ni maksudnya menghimpunkan 2 waktu solat. Kena dilakukan mengikut turutan. Contohnya, awak nak jamak takdim antara Zuhur dan Asar. Perlu solat Zuhur terlebih dahulu. Okey? Itu maksudnya mengikut turutan waktu solat. Sebab takdim ni kita bawa solat yang kedua. Kalau kita kata Zuhur dan Asar tadi, bermaksud solat Asar adalah solat yang kedua. Kita solat Asar, kita nak solat Asar dalam waktu Zuhur. So, kita kena solat Zuhur terlebih dahulu. Kemudian barulah kita jamak takdim, iaitu solat Asar kemudiannya. Okey, nombor 2, mempercepatkan sahur hukumnya wajib. Mempercepatkan sahur hukumnya wajib. Jawapannya salah, sebabnya melambatkan sahur itu adalah hukumnya sunat. Bukan mempercepatkan. Mempercepatkan pun salah. Wajib pun salah. Okey. 3, antara sebab yang mewajibkan mandi wajib ialah keluar air mani. Okey, yang ni betul. Keluar air mani merupakan salah satu daripada hadas besar dan cara bersuci daripada hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Nombor 4, kedudukan imam sama dengan kedudukan makmum semasa solat berjemaah. Yang ini salahlah, sebab kedudukan imam perlu di hadapan makmum, bukan sama level dengan makmum. Imam kena duduk kat depan, makmum kat belakang. Okey. Nombor 5, solat tahajud boleh dilakukan lebih daripada 2 rakaat. Okey, betul. Sebab solat tahajud ni boleh dilakukan berapa rakaat yang awak rajin. Bukan bolehlah dibuat lebih daripada 2 rakaat dan paling kurang adalah tahajud dilakukan dengan 2 rakaat. Nak solat lebih pun boleh. Okey? So, jawapan dia betul. Tulis betul ataupun salah dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Okey, soalan seterusnya, garis jawapan yang betul. Membaca Al-Fatihah ialah salah satu rukun fi'li ataupun qauli.
membaca Al-Fatihah ialah salah satu daripada rukun qauli. Okey, dalam solat ni kan rukun solat ada 13 perkara. Dalam 13 tu dia ada pecahan pula. Ada qalbi, ada fi'li dan ada qauli. Kalau qalbi tu maksudnya perkara yang kita buat dalam solat tetapi di dalam hati seperti niat. Kemudian kalau fi'li adalah perbuatan, rukuk, sujud, i'tidal, itu rukun fi'li. Manakala rukun qauli pula adalah rukun yang kita baca Al-Fatihah, baca tahiyat akhir. Okey, takbiratul ihram itu adalah rukun qauli. Okey, nombor 2, qiyamul lail juga dikenali sebagai solat solat hajat atau tahajud. Qiyamul lail ni dikenali sebagai solat tahajud. Haram menunaikan solat hajat selepas subuh ataupun isyak. Tak boleh solat sunat selepas solat subuh. Okey, betul-betul selepas solat subuh tu, habis solat subuh salam, kita pun wirid baca doa, kemudian kita pun bangun solat sunat selepas subuh. Ataupun kita solat hajat selepas subuh, tak boleh. Okey, nah kena tunggu dulu masuk waktu duha dulu. Mungkin selepas solat duha, solat sunat duha, barulah kita boleh solat-solat sunat yang lain yang boleh dilakukan pada waktu siang lah. Okey, nombor 4, solat sunat istikharah didirikan untuk memohon keampunan ataupun petunjuk daripada Allah. Istikharah ni untuk mohon petunjuk daripada Allah. Okey, kita ada dua pilihan ataupun banyak pilihan yang ada dalam hidup kita, tapi kita nak buat pilihan yang terbaik dan kita rasa masa tu semuanya baik. Macam mana kita nak buat pilihan? So, seeloknya kita solat sunat istikharah supaya kita mohon kepada Allah beri petunjuk kepada kita untuk membuat pilihan yang tepat. Contohnya, awak nanti nak masuk MRSM ataupun sekolah sukan. Dua-dua hebat tu. Tapi nak yang mana satu? Okey, solat istikharah. Semoga Allah memberi petunjuk untuk kita menentukan sekolah mana yang patut kita pilih sebenarnya. Okey, nombor 5, solat witir mempunyai bilangan rakaat yang genap ataupun ganjil. Jawapannya ialah ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okey, tu ganjil. Seterusnya, kelaskan ataupun kategorikan. Kat sini kita nak bezakan, nak kategorikan sama ada item yang 5 ke atas tu, pilihan jawapan yang kita ada tu sama ada berkaitan dengan solat Jumaat ataupun solat fardu. Okey, contohnya didahului 2 khutbah. Ini adalah solat Jumaat. Kemudian tiada khutbah, solat fardu. Tempat yang ditetapkan, ini syarat bagi solat Jumaat. Wajib atas lelaki mukallaf. Yang ini kat mana? Okey, solat Jumaat, seorang diri atau berjemaah. Yang ini solat fardu. Okey, seorang diri atau berjemaah. So kat sini kalau ada kekeliruan dah, wajib ke atas lelaki mukallaf ni, maksudnya solat fardu pun memanglah wajib, tetapi yang paling tepat kita letakkan kepada solat Jumaat kerana seorang diri atau berjemaah tu kena duduk kita kena lengkapkan di tempat solat fardu. Kerana apa? Sebab solat Jumaat tak boleh dilakukan seorang diri. So lebih tepat susunannya macam ni lah. Okey. Seterusnya, suaikan penyataan berikut. Okey, suaikan penyataan berikut. Kita baca di sebelah kiri, kemudian kita suaikan pada item sebelah kanan. Okey, solat yang dilakukan pada waktu Zuhur hari Jumaat secara berjemaah. Ini berkaitan dengan solat Jumaat. Ucapan yang mengandungi nasihat dan pengajaran adalah tentang apa? Khutbah Jumaat. Dilakukan bagi menyucikan diri daripada hadas besar. Ini berkaitan mandi wajib. Menahan diri daripada makan dan minum. Ini adalah penyataan berkaitan puasa. Dan solat yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah berkaitan dengan solat sunat. Okey.
Kemudian kita tengok contoh soalan bahagian D. Soalan bahagian D ni adalah soalan subjektif yang tidak diberi pertolongan jawapan untuk awak. So kita tengok contoh soalannya seperti berikut. Jawab semua soalan, tulis satu fadilat solat taubat. Apakah fadilat, apakah kelebihan solat sunat taubat? Kita boleh tulis jawapannya, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tulis 3 perkara yang membatalkan puasa. Apakah 3 perkara yang boleh membatalkan puasa? Antaranya ialah murtad, keluar daripada Islam, ataupun mempercayai Tuhan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi seorang yang murtad, membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Dalam keadaan kita sedang berpuasa, awak pun jolok-jolok dalam mulut sehinggakan mengeluarkan muntah, itu boleh membatalkan puasa. Dan juga makan dengan sengaja ataupun minum dengan sengaja, itu perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey, kemudian tuliskan 2 syarat wajib solat. 2 syarat wajib solat. Antaranya ialah kita boleh tulis Islam, syarat wajib. Siapa yang diwajibkan untuk solat? Orang Islam dan baligh. Okey, baligh. Seterusnya, tuliskan 3 cara mandi wajib. Tuliskan 3 cara mandi wajib. So, kita tulis kat sini, cara yang pertama membersihkan kemaluan dan kekotoran. Yang kedua, niat. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh badan. Okey, 3 cara mandi wajib. Soalan kelima, soalan berbentuk situasi, dia nak hukum dan alasan. Muhammad sengaja meninggalkan bacaan surah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Muhammad sengaja meninggalkan bacaan surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan meneruskan solatnya seperti biasa. Hukumnya adalah tidak sah kerana surah Al-Fatihah adalah rukun solat. Mesti dibaca di setiap rakaat. Dia rukun solat. Okey. Seterusnya, tuliskan lafaz niat solat sunat hajat. Lafaz niat solat sunat hajat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian nombor 7, tuliskan 2 fadilat solat sunat hajat. Apakah kelebihan solat sunat hajat? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada satu hajat, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita melakukan solat sunat hajat. Yang kedua adalah menenangkan hati dan jiwa yang sedang bimbang atau tertekan. Okey, bila kita diuji, kita nak minta sesuatu supaya Allah tolong kita, maka kita minta tolong dengan Allah melalui solat hajat. Mungkin itu boleh menenangkan hati dan jiwa kita yang sedang bergelora ataupun sedang bimbang tentang sesuatu perkara. Okey, baiklah, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan soalan-soalan, bentuk-bentuk soalan UPKK dalam subjek ibadah. Okey, semoga dengan video ni dapat kita semua mengulang kaji pelajaran sesuai untuk anak-anak ataupun murid-murid yang bakal menduduki UPKK nanti. Okey? Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terkurang, tersasul dan sebagainya itu, mungkin ada salah heja, salah tulis ke apa ke, saya mohon maaf. Boleh tegur saya di ruangan komen. Kalau video ni bermanfaat, share lah kepada kawan-kawan yang lain. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.